Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam podcast pada hari ini. Selamat datang kepada semua penonton dan pendengar. Saya Siti Aisyah binti Abdul Rasul selaku moderator amat berbesar hati mengalu-alukan kehadiran anda ke podcast yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia. Pendidikan merupakan tunjang kepada kemajuan sesebuah negara seperti yang diungkapkan oleh Nelson Mandela 1994. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Kata-kata ini menunjukkan bahawa pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Di Malaysia, aspirasi ini diterjemahkan melalui pelbagai dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang menjadi panduan dalam mentransformasikan sistem pendidikan agar lebih berkualiti dan relevan dengan keperluan masa hadapan. Bagi membincangkan topik ini dengan lebih mendalam, bersama-sama kita pada hari ini ialah dua orang panel yang akan berkongsi pandangan dan idea berkaitan aspirasi serta hala tuju pendidikan negara. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel 1 dan panel 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Nama saya Sofia binti Muhammad Nur Hafizi. Saya datang ke podcast ini sebagai panel pertama. Dan saya Iman Aldina binti Arham selaku panel 2. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas pengenalan yang diberikan. Saya percaya perkongsian daripada kedua-dua panel saya pada hari ini akan memberi manfaat dan membuka perspektif baharu kepada kita semua mengenai aspirasi serta hala tuju pendidikan di Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan sesi perbincangan dengan soalan yang pertama yang akan diajukan kepada panel yang pertama. Kita sering mendengar istilah aspirasi dan hala tuju pendidikan. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan konsep ini? Mengapakah ia menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan Malaysia pada masa kini? Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak moderator atas persoalan yang bukan sahaja menarik, malah membuka ruang perbincangan yang sangat mendalam dan berimpak tinggi. Aspirasi dan hala tuju pendidikan merujuk kepada gambaran besar tentang ke mana sistem pendidikan ingin dibawa serta nilai, kemahiran dan insan seperti apa yang ingin dilahirkan melalui pendidikan tersebut. Secara lebih ilmiah, aspirasi pendidikan boleh difahami sebagai matlamat jangka panjang yang membentuk identiti murid, manakala hala tuju pendidikan pula ialah strategi, dasar dan pelaksanaan yang memastikan matlamat tersebut dapat dicapai secara sistematik dan berterusan. Dalam konteks Malaysia, konsep ini bukan sekadar slogan dasar tetapi menjadi kerangka utama dalam pembinaan sistem pendidikan yang lebih progresif, relevan dan berdaya saing. Ia merupakan usaha melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Di samping menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kreatif, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Mengapa ia menjadi fokus utama pada masa ini?
Hal ini kerana dunia sedang berubah dengan sangat pantas. Revolusi digital, kecerdasan buatan, globalisasi dan perubahan pasaran kerja menuntut sistem pendidikan yang tidak lagi bersifat tradisional. Malaysia perlu memastikan murid bukan sahaja cemerlang dalam peperiksaan tetapi juga mampu beradaptasi, menyelesaikan masalah kompleks dan bersaing di peringkat global. Selain itu, fokus terhadap aspirasi dan hala tuju pendidikan juga bertujuan memastikan kesamaan akses pendidikan, mengurangkan jurang bandar dan luar bandar serta memperkukuhkan lagi kualiti guru dan institusi pendidikan. Dalam erti kata lain, ia menjadi kompas yang memandu seluruh ekosistem pendidikan agar tidak tersasar daripada matlamat membina generasi masa depan yang lebih holistik, berilmu dan beretika. Kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan ini bukan sekadar konsep teori tetapi merupakan nadi kepada transformasi pendidikan negara. Yang menentukan bukan sahaja apa yang murid belajar tetapi juga siapa mereka pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, moderator. Terima kasih atas penerangan yang sangat jelas dan menyeluruh. Daripada penjelasan tadi, dapat kita fahami bahawa aspirasi dan hala tuju pendidikan bukan sekadar perancangan dasar, malah merupakan komitmen negara dalam memastikan setiap murid memperoleh pendidikan yang berkualiti, inklusif dan relevan dengan keperluan semasa. Aspirasi ini juga menjadi asas kepada usaha melahirkan generasi yang memiliki pengetahuan, kemahiran, nilai serta jati diri yang mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang terakhir. Seringkali wujud jurang antara dasar yang gah di atas kertas dengan realiti di bilik darjah. Pada pandangan anda, apakah cabaran terbesar dalam menyelaraskan aspirasi nasional dengan pelaksanaan sebenar guru di sekolah pada hari ini? Saya menjemput panel 2 untuk memberikan pandangan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang sangat berani dan berkait rapat dengan denyut nadi warga pendidik hari ini. Bila kita bercakap tentang jurang antara dasar yang gah dengan realiti bilik darjah, kita sebenarnya sedang membedah satu isu yang sistematik yang sangat besar. Berdasarkan data, kajian dan apa yang dilalui oleh guru-guru kita di lapangan, saya melihat terdapat dua cabaran terbesar atau dua jurang utama yang sedang berlaku. Di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025, khususnya anjakan ke-7, kerajaan mahukan pendidikan abad ke-21 yang syarat dengan elemen digital interaktif, literasi komputer dan kini kita mula bercakap tentang artificial intelligence AI. Tetapi realitinya, guru-guru di sekolah harian terutamanya di luar bandar atau pedalaman masih bergelut dengan talian internet sekolah yang ibarat hidup segan mati tak mahu. Komputer riba di makmal banyak yang usang dan projektor di kelas kadang-kala perlu dia tepuk baru menyala. Kita mahu murid kita berlari dalam litar lumba digital bertaraf dunia, tetapi kita membekalkan guru dengan cerat yang berlubang-lubang. Akhirnya, guru yang berjiwa pendidik terpaksa berkorban menggunakan data internet sendiri, membeli projektor sendiri semata-mata demi memastikan anak bangsa mereka tidak ketinggalan dalam gelombang digital hari ini. Baiklah, cabaran kedua dan ini yang paling hangat diperdebatkan sekarang adalah isu beban tugas bukan mengajar atau clerical burnout yang menghakis masa berkualiti guru. Langkah kementerian memansuhkan peperiksaan pusat seperti UPSR dan PT3 serta beralih sepenuhnya kepada pentaksiran berterusan dan pentaksiran bilik darjah PBD sebenarnya adalah satu langkah yang sangat baik mengikut teori pendidikan. Ia bertujuan mengembalikan fungsi guru untuk melihat perkembangan murid secara holistik.
Namun, realiti pelaksanaannya bertukar menjadi satu mimpi ngeri dokumentasi. Guru-guru kini bertukar menjadi kerani data, pengurus fail dan pengisi borang dalam talian. Malangnya, sistem pengisian data itu pula sering tergendala, memaksa guru berjiwa pendidik berjaga sehingga jam 2 atau 3 pagi hanya untuk memasukkan data prestasi murid. Masa yang sepatutnya guru menggunakan untuk berehat, membaca jurnal atau memikirkan inovasi bahan bantu mengajar yang kreatif habis ditelan oleh skrin komputer untuk memenuhi tuntutan birokrasi. Jadi, persoalannya di sini, adakah guru kita putus asa? Di sinilah kita melihat keindahan watak guru berjiwa pendidik, seorang guru yang bekerja semata-mata kerana gaji. Mereka mungkin akan angkat bendera putih dan menyerah kepada keadaan. Tetapi, guru yang berjiwa pendidik, mereka mengamalkan apa yang dipanggil sebagai creative compliance atau kepatuhan kreatif. Mereka tidak melawan dasar, tapi mereka bijak memanipulasi ruang yang sempit. Mereka membina komuniti sokongan, berkongsi bahan pengajaran interaktif di platform digital seperti Telegram atau Canva dan mempermudah kaedah PPD agar murid-murid tetap mendapat impak yang maksima walaupun dalam serba kekurangan. Sebagai penutup untuk isu ini, saya ingin tegaskan satu perkara. Untuk mendapatkan jurang antara dasar yang gah dengan realiti bilik darjah, para pembuat dasar di atas sana perlu turun ke padang tanpa protokol. Dengar suara denyut nadi guru di bawah. Dasar yang terbaik tidak dibina oleh mereka yang duduk di dalam bilik mesyuarat yang berhawa dingin. Tetapi dasar terbaik adalah dasar yang dibina berdasarkan kasut yang dipakai oleh pelaksana sebenar di medan bilik darjah. Itu sahaja. Terima kasih kepada panel dia atas kupasan yang sangat bernas dan berpijak pada realiti. Jelas bahawa kejayaan pesatu dasar pendidikan bukan sahaja bergantung pada perancangan yang rapi, malah turut memerlukan sokongan daripada aspek kemudahan, latihan serta keyakinan terhadap guru sebagai pelaksana utama di bilik darjah. Dengan itu, kita telah sampai ke penghujung sesi pembincangan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang bermakna dan telah membuka perspektif baharu tentang aspirasi serta hala tuju pendidikan Malaysia. Sebagai rumusan, jelaslah bahawa aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia bukan sekadar dasar atau dokumen rasmi, tetapi merupakan satu komitmen bersama dalam membina generasi masa hadapan yang berilmu, berakhlak, berdaya saing serta mampu menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah. Kejayaan transformasi pendidikan memerlukan kerjasama erat antara kerajaan, institusi pendidikan, guru, ibu bapa dan masyarakat agar setiap aspirasi yang berancang dapat diterjemahkan kepada realiti di bilik darjah. Mudah-mudahan segala perkongsian daripada kedua-dua panel pada hari ini dapat memberikan manfaat, membuka perspektif baharu dan meningkatkan kesedaran kita terhadap pentingnya peranan setiap pihak dalam memartabatkan sistem pendidikan negara. Saya mewakili seluruh warga podcast ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bernas serta mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan pendengar yang terus bersama kami sehingga ke penghujung sesi. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Untuk saya mendengar KPM menggariskan 8 keutamaan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan mulai sesi persekolahan 2025-2026. Ia Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010 ialah satu dokumen standard yang diperkenalkan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK bagi menilai serta memastikan kualiti pengurusan dan proses pendidikan di sekolah-sekolah di Malaysia. Selain itu, SKPM 2010 berfungsi sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan keberkesanan kepimpinan, pengurusan, organisasi, pelaksanaan pengajaran dan juga pembelajaran serta pencapaian murid secara menyeluruh.
Melalui standard ini, sekolah dapat mengenal pasti kekuatan dan aspek yang perlu ditambah baik demi mencapai kecemerlangan pendidikan. Persoalannya, bagaimanakah SKPM 2010 dinilai? Penilaian dilaksanakan berdasarkan 5 standard utama iaitu standard pertama merupakan kepimpinan dan hala tuju, standard kedua ialah pengurusan organisasi, standard ketiga ialah pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan hal ehwal murid, manakala standard keempat merupakan pembelajaran dan pengajaran. Akhir sekali, standard kelima ialah kemenjadian murid. Kesimpulannya, SKPM 2010 merupakan satu instrumen penting yang membantu sekolah mengekalkan serta meningkatkan kualiti pendidikan secara berterusan. Dengan adanya standard ini, setiap warga sekolah dapat memainkan peranan masing-masing dalam memastikan pengurusan yang sistematik, pengajaran yang berkualiti dan kemenjadian murid yang holistik. Seterusnya, kita akan menelusuri standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua atau lebih dikenali sebagai SKPMG 2. SKPMG 2 merupakan penambahbaikan dan penggubalan semula daripada SKPM 2010. Penambahbaikan ini dilaksanakan berdasarkan dapatan pelbagai siri kajian, perbincangan profesional serta mesyuarat yang dijalankan oleh pihak berkepentingan dalam bidang pendidikan. Langkah ini bertujuan memastikan standard kualiti pendidikan sentiasa relevan dengan keperluan semasa serta mampu menyokong aspirasi sistem pendidikan negara. Secara umumnya, SKPMG berfungsi sebagai instrumen penilaian kendiri dan jaminan kualiti sekolah. Instrumen ini bukan sahaja membantu sekolah menilai tahap keberkesanan pengurusan dan pelaksanaan pendidikan secara sistematik, malah menjadi panduan kepada warga sekolah untuk melaksanakan usaha penambahbaikan secara berterusan. Pendekatan ini selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membudayakan budaya refleksi, akuntabiliti dan peningkatan kualiti dalam organisasi pendidikan. Selain itu, SKPMG 2 memberikan penekanan kepada peranan setiap warga sekolah. Pemimpin sekolah berfungsi sebagai peneraju yang memastikan pengurusan dan kepimpinan dilaksanakan secara berkesan. Guru pula bertindak sebagai pemudah cara yang merancang serta melaksanakan pengajaran berkualiti, manakala murid menjadi fokus utama sebagai penerima manfaat yang diterapkan mampu mencapai perkembangan holistik dari aspek intelek, sasiah, emosi dan sosial. Bagi memastikan pengoperasian sekolah berjalan secara menyeluruh dan sistematik, SKPMG 2 menggariskan 5 standard utama iaitu standard pertama merupakan kepimpinan, standard kedua pengurusan organisasi, standard ketiga pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid, standard keempat pembelajaran dan pemudahcaraan PDP serta standard kelima ialah kemenjadian murid. Beralih kita kepada standard pertama iaitu kepimpinan. Dalam konteks ini, pengetua atau guru besar tidak sekadar berfungsi sebagai pentadbir, malah bertindak sebagai pemimpin berimpak tinggi yang memegang pemacu perubahan. Seterusnya, di bawah standard 2, fokus dialihkan kepada pengurusan organisasi. Bagi memastikan kelestarian kecemerlangan, organisasi sekolah mestilah diuruskan secara sistematik, cekap dan dinamik. Seterusnya, kita beralih kepada tiang seri yang memayungi aspek ekosistem sekolah iaitu standard ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Di bawah komponen kurikulum, fokus utama adalah untuk memaksimumkan keberhasilan akademik murid menerusi 4 intervensi strategik. Yang pertama dan paling utama ialah pembentukan ketetapan pelaksanaan kurikulum sebagai dasar acuan sekolah. Seterusnya, pemantapan pengurusan mata pelajaran dilaksanakan bagi memastikan kualiti pedagogi sentiasa dinamik. Kita juga menekankan kecekapan pengurusan masa instruksional bagi menjamin proses penyampaian ilmu berlaku tanpa membuang masa dan akhir sekali, pelaksanaan pengurusan penilaian murid yang holistik dan berterusan untuk mengukur anjuran serta hala tuju prestasi
prestasi akademik secara objektif. Menyusup pula ke dimensi co-curriculum, komponen ini diwujudkan bagi mencongkil potensi kepimpinan dan bakat dalam murid di luar bilik darjah. Langkah ini dimanifestasikan secara sistematik menerusi penegasan ketetapan pelaksanaan co-curriculum, pengupayaan struktur melalui pengurusan kelab persatuan serta pengurusan badan beruniform, penyuburan gaya hidup sihat dan inklusif menerusi pengurusan sukan, permainan dan dasar sukan untuk semua, serta instrumen penilaian komprehensif melalui pengurusan pentaksiran co-curriculum bagi mengiktiraf penglibatan murid secara menyeluruh. Akhir sekali, kebajikan, keselamatan dan pembentukan karakter murid diletakkan di bawah payung pengurusan hal ehwal murid. Bagi membentuk persekitaran sekolah yang kondusif, komponen HAM menggariskan ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid yang menyeluruh. Dalam meniti arus transformasi pendidikan abad ke-21, standard 4 yang mendasari segmen pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC bertindak sebagai komponen penanda aras yang sangat kritikal. Aspek ini bukan sekadar garis panduan mekanikal, malah merupakan satu anjakan paradigma yang holistik. Peranan guru kini telah berubah daripada penyampai maklumat tradisional kepada ejen pemudahcara yang dinamik. Matlamat utamanya adalah untuk merangsang potensi murid secara menyeluruh, sekaligus dapat memastikan pencapaian mereka dapat melonjak ke tahap optimum secara mampan dan berterusan. Bagi mematangkan ekosistem pembelajaran ini, keupayaan seseorang guru digerakkan menerusi 5 peranan utama yang saling melengkapi, iaitu yang pertama sebagai perancang, yang kedua sebagai pengawal, yang ketiga sebagai pembimbing, yang keempat sebagai pendorong, yang kelima sebagai penilai dan akhir sekali murid sebagai pembelajar aktif. Kita mulakan dengan fasa yang pertama, iaitu aspek 4.1, guru sebagai perancang. Sebelum bermulanya sesi persekolahan, seorang guru perlu bertindak sebagai perancang yang bijak demi memastikan kesediaan murid dan kelancaran sesi pengajaran. Tindakan ini dibuktikan menerusi 2 langkah utama, iaitu yang pertama penyediaan RPH yang lengkap. Guru bertanggungjawab merangka rancangan pengajaran harian RPH yang teliti dan selari dengan objektif pembelajaran yang ingin dicapai pada hari tersebut. Yang kedua ialah pemilihan bahan bantu mengajar BBM. Bagi menarik minat murid, guru perlu menyediakan BBM yang relevan atau memanfaatkan bahan digital seperti slide multimedia, kuis interaktif dan video pembelajaran yang merangsang minda. Seterusnya ialah aspek 4.2, guru sebagai pengawal. Apabila sesi kelas bermula, peranan guru bertukar sebagai pengawal pelaksanaan bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar mengikut apa yang telah dirancang, iaitu dengan mengawal komunikasi 2 hala. Antara tugas penting dalam aspek ini adalah menguruskan corak komunikasi di dalam kelas. Guru perlu memastikan setiap murid diberikan ruang yang adil untuk bersuara, bertanyakan soalan dan berkongsi idea dengan rakan-rakan. Bertitik tolak daripada itu, kita lihat pula aspek 4.3, guru sebagai pembimbing. Di dalam kelas, guru bertindak sebagai mentor yang membimbing murid untuk menguasai ilmu, pengetahuan, mengasah kemahiran dan menyerap nilai-nilai murni berdasarkan objektif pelajaran. Strategi bimbingan ini dilaksanakan melalui bimbingan berfokus. Guru memberikan perhatian sama ada secara individu atau berkumpulan mengikut tahap kebolehan dan keperluan unik setiap murid supaya tiada sesiapa yang tercecer. Seterusnya, 4.4, guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Dalam sistem pendidikan moden, guru bukan lagi sekadar penyampai maklumat, sebaliknya bertindak sebagai penggerak utama yang membina keyakinan murid. Pendekatan penting yang perlu diambil ialah pemberian sokongan moral dan motivasi berterusan. Guru perlu sentiasa memberikan kata-kata galakan bagi membakar semangat murid. Usaha ini sangat penting untuk meningkatkan keyakinan diri mereka sekaligus membuatkan murid lebih berani menghadapi topik pembelajaran yang mencabar. Aspek 4.5 ialah guru sebagai penilai. Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid. Proses penilaian tidak seharusnya dilakukan di akhir tahun sahaja, tetapi perlu berjalan secara harian untuk memantau perkembangan murid. Langkah yang efektif termasuklah
sinergi teknologi dalam pentadbiran bilik darjah PBD dengan menggunakan aplikasi digital seperti Google Forms, Quizzes, Kahoot atau Microsoft Forms. Platform ini membantu guru menilai kefahaman murid secara masa nyata supaya tindakan susulan atau pemulihan dapat diberikan dengan kadar yang segera. Akhir sekali ialah 4.6. Murid sebagai pembelajar aktif. Di sini bermaksud murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai-nilai positif. Keberhasilan sebenar sesi persekolahan bergantung kepada penglibatan murid itu sendiri. Budaya pembelajaran berpusatkan murid ini berjaya melalui yang pertama, pelaksanaan aktiviti pembelajaran abad ke-21 PAK21. Guru merancang aktiviti yang memerlukan kerjasama kumpulan seperti perbincangan, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berasaskan projek. Melalui kaedah ini, murid belajar membina pemikiran yang lebih matang melalui pengalaman sendiri. Merujuk kepada aspek penting dalam standard 5, tumpuan utama kita adalah untuk memastikan kemenjadian murid dapat dicapai pada tahap yang paling optimum. Di sinilah kita dapat melihat bahawa pengurusan sekolah yang cekap dan berkesan memainkan peranan yang sangat besar. Apabila pihak sekolah diuruskan dengan baik, ia akan menjadi penggerak utama dalam melahirkan murid-murid yang berkembang secara seimbang dari semua aspek sama ada dari segi akademik, sosial maupun emosi. Melalui sistem pengurusan yang mantap ini, para murid bukan sahaja dapat menguasai ilmu pengetahuan serta kemahiran dengan baik, malah mereka mampu membina keterampilan diri yang tinggi untuk berhadapan dengan masyarakat. Pada masa yang sama, proses ini turut melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap diri sendiri serta persekitaran mereka. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 merupakan peta hana tuju strategik yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Plan ini menetapkan aspirasi, objektif dan 11 anjakan utama bagi memastikan kualiti pendidikan Malaysia mampu bersaing di peringkat global serta melahirkan murid yang holistik, berpengetahuan, berkemahiran, berakhlak mulia dan berdaya saing. PPPM telah dilancarkan pada 6 September 2013 dan dilaksanakan dalam tempoh 13 tahun iaitu dari tahun 2013 hingga 2025. Plan ini dibangunkan hasil penelitian menyeluruh terhadap prestasi sistem pendidikan negara serta mengambil kira pandangan pelbagai pihak berkepentingan. Selain itu, PPPM turut berasaskan laporan dan dasar pendidikan terdahulu seperti Laporan Rasat 1956, Laporan Rahmat Adik 1960, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1970, Akta Pendidikan 1996 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Pendidikan Malaysia, ketika pelancaran PPPM pada 6 September 2013, plan ini merupakan satu usaha transformasi pendidikan yang komprehensif bagi memastikan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tinggi dan berpeluang mencapai potensi sepenuhnya. Beliau turut menegaskan bahawa pendidikan berkualiti merupakan asas penting dalam melahirkan model insan yang mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Gelombang 1 PPPM yang dilaksanakan dari tahun 2013 hingga 2015 merupakan fasa asas dalam transformasi pendidikan negara. Fokus utamanya ialah memperkukuh kualiti guru, kepimpinan sekolah dan penguasaan kemahiran asas murid. Hal ini kerana guru yang berkualiti merupakan pemangkin kepada kecemerlangan sistem pendidikan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan latihan profesional yang lebih sistematik, meningkatkan standard pengambilan guru baru serta memperkukuh kepimpinan pengetua dan guru besar. Selain itu, murid turut diberi penekanan terhadap penguasaan literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi melalui program pemulihan yang intensif. Sistem pentaksiran juga mula memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu dikenali sebagai KEBAT bagi melahirkan murid yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi seperti satu bestari net diperluaskan bagi menyokong pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, gelombang kedua yang dilaksanakan dari tahun 2016 hingga 2020 memberi tumpuan kepada mempercepatkan transformasi pendidikan yang telah dimulakan dalam gelombang 1. Pada fasa ini, KPM bukan sahaja meneruskan inisiatif sedia ada, malah meluaskannya agar memberi impak yang lebih menyeluruh kepada sistem pendidikan negara. Antara fokus utamanya ialah untuk memperkasakan profesionalisme guru melalui latihan penerusan, latihan kerjaya berasaskan kompetensi dan prestasi serta memperkukuh kepimpinan pengetua dan guru besar.
Selain itu, kurikulum sekolah rendah dan menengah turut disemat semula supaya lebih relevan dengan perkembangan teknologi, keperluan ekonomi global dan kemahiran abad ke-21. Dalam fasa ini juga, penggunaan teknologi digital dipertingkatkan terutama di sekolah pedalaman, manakala pendidikan vokasional diperluaskan bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. KPM turut memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif terhadap murid berkeperluan khas dan komuniti minoriti. Akhir sekali ialah gelombang ketiga yang dilaksanakan dari tahun 2021 hingga 2025. Fasa ini memberi tumpuan kepada mencapai kecemerlangan sistem pendidikan melalui pengukuhan autonomi sekolah, budaya inovasi dan peningkatan profesionalisme warga pendidik. Matlamatnya ialah untuk memastikan setiap sekolah bukan sahaja memenuhi standard minimum, malah mampu mencapai prestasi yang lebih cemerlang. Dalam fasa ini, sekolah diberi lebih banyak autonomi untuk membuat keputusan berdasarkan keperluan masing-masing, termasuk dalam pelaksanaan kurikulum dan pengurusan sumber. Guru dan pemimpin sekolah pula digalakkan mengamalkan budaya pembelajaran profesional dengan berkongsi amalan terbaik serta membimbing rakan sejawat bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Selain itu, penggunaan inovasi dan teknologi pendidikan terus diperkukuh di samping memperluaskan penguasaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa tambahan bagi melahirkan murid yang mampu bersaing di peringkat global. Dalam Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 5 aspirasi sistem pendidikan negara sebagai sasaran utama transformasi pendidikan. Aspirasi ini diwujudkan bagi memastikan sistem pendidikan negara mampu melonjakkan pencapaian semua murid di samping melengkapkan mereka dengan ilmu, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk berjaya dalam kehidupan serta menghadapi cabaran abad ke-21. Menurut UNESCO 2021, pendidikan merupakan hak setiap individu, aset penting kepada masyarakat dan tanggungjawab yang perlu dipikul bersama. Selaras dengan prinsip tersebut, PPPM telah menggariskan 5 aspirasi sistem pendidikan sebagai usaha membangunkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualiti dan mampu melahirkan modal insan yang berdaya saing di peringkat global. Aspirasi yang pertama ialah akses, iaitu memastikan setiap anak-anak di Malaysia mendapat peluang mengikuti pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang, lokasi atau status sosioekonomi. Pendidikan yang inklusif membolehkan semua murid mengembangkan potensi mereka secara optimum. Aspirasi kedua, kualiti, yang memberi penekanan kepada peningkatan standard pendidikan agar setanding dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Hal ini memerlukan guru yang kompeten, kurikulum yang relevan serta amalan pengajaran yang inovatif bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga ialah equity, iaitu usaha mengurangkan jurang pencapaian antara murid daripada pelbagai latar belakang. Setiap murid perlu diberikan peluang yang adil untuk berjaya melalui penyediaan sumber, kemudahan dan sokongan pendidikan yang seimbang. Yang keempat, perpaduan yang bertujuan membentuk masyarakat Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian budaya, agama dan kaum. Sekolah berperanan sebagai medium untuk memupuk nilai toleransi, kerjasama dan identiti nasional dalam kalangan murid. Aspirasi yang kelima ialah kecekapan yang menekankan pengurusan sumber pendidikan secara optimum supaya setiap pelaburan memberikan impak maksimum terhadap kualiti pembelajaran. Penggunaan teknologi, pengurusan kewangan yang telus dan pentadbiran yang sistematik menjadi faktor penting dalam mencapai aspirasi ini. Kesimpulannya, kelima-lima aspirasi sistem pendidikan ini saling melengkapi dalam usaha membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti, inklusif dan mampan. Sebagai bakal pendidik, kita perlu memahami serta mengaplikasikan aspirasi ini dalam amalan pengajaran agar dapat melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Menurut KPM 2013, 6 aspirasi murid diperkenankan bagi memastikan setiap murid mencapai potensi maksimum mereka secara holistik selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. 6 aspirasi tersebut ialah pengetahuan, iaitu setiap murid perlu menguasai ilmu asas seperti membaca, menulis dan mengira di samping mempunyai penguasaan yang kukuh dalam mata pelajaran utama seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Pengetahuan ini menjadi asas kepada pembelajaran sepanjang hayat serta membolehkan murid menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan dunia.
Aspirasi kedua ialah kemahiran berfikir. Dalam era globalisasi, murid perlu mempunyai kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, inovatif dan mampu membuat keputusan yang rasional berdasarkan maklumat yang sahih. Kemahiran ini dapat dipupuk melalui aktiviti seperti pembelajaran berasaskan projek, penyelesaian masalah, perbincangan dan pembelajaran kolaboratif. Dengan itu, murid mampu menghasilkan idea baharu serta bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan masyarakat digital. Aspirasi ketiga ialah kemahiran memimpin. Kemahiran kepimpinan bukan hanya melibatkan jawatan sebagai pengawas atau ketua kelas, malah merangkumi kebolehan memimpin diri sendiri, bekerjasama dalam pasukan, berkomunikasi secara berkesan dan membuat keputusan secara bertanggungjawab. Melalui aktiviti ko-kurikulum, sukan dan program kepimpinan, murid dapat membina keyakinan diri serta menjadi individu yang mampu memberi inspirasi kepada orang lain. Aspirasi yang keempat ialah kemahiran dua bahasa. Setiap murid disasarkan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Selain itu, murid juga digalakkan mempelajari bahasa tambahan seperti bahasa Mandarin, Tamil, Arab atau bahasa lain. Penguasaan pelbagai bahasa membolehkan murid berkomunikasi dengan lebih berkesan, memperluas peluang kependidikan dan kerjaya serta meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat global. Aspirasi kelima ialah etika dan kerohanian. Pendidikan bukan hanya membentuk kecemerlangan akademik, tetapi juga melahirkan insan yang berakhlak mulia, berintegriti dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Nilai seperti hormat menghormati, amanah, bertanggungjawab, toleransi dan kasih sayang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian agar murid mampu membuat keputusan yang betul serta menjadi warga negara yang beretika. Aspirasi yang terakhir ialah identiti nasional. Melalui aspirasi ini, murid dipupuk dengan semangat patriotisme, cintakan negara serta menghormati kepelbagaian kaum, agama dan budaya yang menjadi kekuatan Malaysia. Usaha ini penting bagi melahirkan generasi yang bersatu padu, menghayati prinsip rukun negara serta mampu mengekalkan keharmonian masyarakat majmuk. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, 11 anjakan ini merupakan strategi utama bagi mentransformasikan sistem pendidikan negara ke arah yang lebih berkualiti, cekap dan bertaraf antarabangsa. Setiap anjakan memberi impak kepada sekurang-kurangnya 1 daripada 5 aspirasi sistem pendidikan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Antara anjakan yang digariskan ialah menyediakan akses sama rata kepada pendidikan berkualiti, memastikan penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, melahirkan rakyat yang menghayati nilai, mentransformasikan profesion keguruan serta memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah. Selain itu, PPPM turut memberi penekanan kepada pemerkasaan Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran, mentransformasikan keupayaan penyampaian kementerian, memperkukuh kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan serta meningkatkan ketelusan dan accountability awam. Kesimpulannya, pelaksanaan 11 anjakan ini menjadi pemacu utama dalam melahirkan sistem pendidikan yang lebih berkesan serta mampu menghasilkan modal insan yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Razah ini menunjukkan bahawa implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap sistem pendidikan di Malaysia terdiri daripada 5 aspek utama, iaitu kurikulum, murid, guru, pemimpin sekolah atau institusi dan latihan guru. Namun, bagi pembentangan ini, saya akan memfokuskan kepada aspek guru kerana guru merupakan tonggak utama yang berjiwa pendidik dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Guru dinasihatkan supaya memanfaatkan teknologi digital seperti platform pembelajaran Maya, kecerdasan buatan, aplikasi interaktif dan sumber digital terbuka dalam usaha menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan serta bersesuaian keperluan semasa. Implikasi terhadap guru yang pertama ialah berkaitan dengan aspek kemahiran teknologi. Aspirasi dan hala tuju pendidikan negara telah meningkatkan keperluan guru untuk menguasai kemahiran teknologi digital sebagai salah satu kompetensi profesional yang utama.
Guru bukan sahaja perlu mahir mengendalikan pelbagai platform dan aplikasi digital, malah berupaya mengintegrasikan teknologi secara strategik dalam pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, inovatif dan berpusatkan murid. Penguasaan teknologi turut membolehkan guru memperbagaikan kaedah pedagogi, memperluaskan akses kepada sumber pembelajaran serta melaksanakan pentaksiran secara lebih sistematik dan berkesan. Seterusnya ialah dari sudut pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru dari aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran telah mengubah lanskap pedagogi secara menyeluruh ke arah yang lebih progresif, dinamik dan berimpak tinggi. Guru kini bukan sekadar penyampai ilmu tetapi berperanan sebagai arkitek pembelajaran yang merancang pengalaman PDP secara sistematik, terarah dan berpusatkan murid. Setiap sesi pengajaran perlu dirancang dengan teliti berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran, di samping mengintegrasikan elemen kemahiran berfikir aras tinggi atau yang kita kenali sebagai KEBAT. Pembelajaran abad ke-21 serta teknologi digital bagi memastikan proses pembelajaran lebih interaktif dan bermakna. Aspek yang ketiga ialah pembangunan profesionalisme guru. Aspek pembangunan profesionalisme guru merupakan salah satu implikasi penting terhadap guru. Terlebih dahulu, apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan profesionalisme guru? Pembangunan profesionalisme guru merujuk kepada proses yang membantu guru meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan mereka dalam mengajar dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran yang berkesan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan negara yang menekankan kualiti, inklusiviti serta pendidikan bertaraf global telah memberi implikasi signifikan terhadap pembangunan profesionalisme guru berjiwa pendidik. Guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu tetapi berperanan sebagai agen transformasi pendidikan yang perlu sentiasa berkembang melalui pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan kompetensi profesional secara berterusan. Dalam konteks ini, profesionalisme guru diperkukuhkan melalui latihan berterusan, komuniti pembelajaran profesional serta penguasaan pedagogi digital selaras dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Hal ini sejaza dengan pandangan Michael Fullan yang menegaskan bahawa perubahan pendidikan hanya akan berjaya apabila guru mengamalkan pembelajaran profesional secara kolaboratif, berterusan dan berasaskan perubahan sistematik. Fullan 2020. Selain itu, pembangunan profesionalisme guru turut menuntut penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi berkesan serta literasi digital. Guru berjiwa pendidik perlu sentiasa melakukan refleksikan diri bagi menambah baik amalan pedagogi agar selari dengan keperluan murid masa kini. Menurut Linda Darling Hammond, kualiti guru yang tinggi hanya dapat dicapai melalui pembangunan profesional yang berasaskan bukti, berterusan serta disokong oleh komuniti pembelajaran profesional. Darling Hammond 2021. Tambahan pula, UNESCO 2021 menegaskan bahawa sistem pendidikan masa depan memerlukan guru yang adaptif, beretika dan mampu memimpin perubahan dalam ekosistem pembelajaran digital. Hal ini membuktikan bahawa aspirasi pendidikan global memberi tekanan positif terhadap peningkatan profesionalisme guru agar lebih relevan dan kompetitif di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara mengimplikasikan bahawa guru berjiwa pendidik perlu memiliki wawasan yang melangkaui keperluan semasa, iaitu keupayaan melihat kemungkinan masa hadapan, menjangka perubahan serta merancang pendidikan yang relevan dengan dunia yang sentiasa berkembang.
Guru bukan lagi sekadar melaksanakan kurikulum, sebaliknya menjadi arkitek masa depan yang membentuk generasi mampu beradaptasi dalam era digital, kecerdasan buatan atau kita kenali sebagai AI, revolusi industri 4.0 dan masyarakat global. Guru yang berwawasan tidak akan berpuas hati dengan amalan pengajaran yang bersifat rutin. Sebaliknya, mereka sentiasa mempersoalkan apakah kompetensi yang diperlukan murid untuk berjaya 10 atau 20 tahun akan datang. Persoalan inilah yang mendorong guru mengintegrasikan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT, literasi digital, kreativiti, komunikasi, kolaborasi serta nilai kemanusiaan ke dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru mengajar bukan sekadar untuk peperiksaan tetapi untuk menyediakan murid menghadapi kehidupan yang sebenar. Guru yang berwawasan tidak sekadar melihat apa yang berlaku di dalam bilik darjah tetapi mampu melihat potensi yang bakal lahir daripada bilik darjah tersebut.